Kurma daging untuk 5 tu orang. Masya-Allah, nak pecah minyak elok. Tengok ni. Daripada pukul 2 dan ni pukul 5 pagi. Pakat tak tidur lah. Jom saya share resipi dengan hampa. Jangan lupa share, follow, like. Semoga orang lain pun dapat juga. Okey. Kurma daging paling padu, insya-Allah. Tengok benda padu. Oh. Kamera. Dia. Okey, ini kita nak masak kurma daging untuk 500 orang. Bismillah. Kita masukkan bawang besar sebanyak 3 kilo, daun kari dengan 4 sekawan. Kita masukkan sekali. Bismillah. Okey, panas. Kita masukkan ni cabai besar sikit. Dalam 10 biji ni kita tomeh. Dan kita masukkan ni akak ketumbar. Kita tomeh sekali sampai dia caramelize ataupun cambera lah. Yang besar dia. Bajik-bajiknya. Bismillah. Allah sedapkanlah masakan aku ni, ya Allah. Nama itu lillahi ta'ala je. Bismillah. Okay, kemudian kita masukkan halia sekilo, bawang putih sekilo. Bismillah. Kita bagi hilang mentah juga lah. Ni pun kita bagi hilang mentah sampai dia betul-betul masak lah, bawang putih ni dengan halia. Kita kacau-kacau. Masak ni tak boleh cincai-cincai sebab kita nak bagi orang makan. Kena sabar banyak. Kemudian kita masukkan bawang besar sebanyak 5 kilo. Bismillah. Kemudian kita masukkan minyak sapi. Bismillah. Sapi sikit. Selalu saya tak buat tomeh minyak sapi ni. Saya bubuh ni bagi dia ada rasa, flavor dia. Minyak sapi. Bismillah. Lebih sikit. Orang kena kurma ni kah. Pak Long nanti makan tak boleh belakang lah. Kita sedap. Kira-kira dia tak bisa makan ke kurma macam ni. Hampa kena try resipi ni. Kemudian kita masukkan tomato sebanyak sekilo dulu. Kita tomeh tomato ni. Kemudian kita masukkan cabai Melaka. Ni resipi orang dulu-dulu. Ni kita aduk rempah dia dulu. Bukan tekak buah rempah kurma, rempah dia baru kita buh. Yang ni yang teka apa dia.